Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Nur Hazika Hazwani binti Ismail. Nombor matrik BR24110162 akan menunjukkan contoh-contoh tools yang digunakan di ladang. Ini adalah kesiku L. Fungsinya adalah untuk menyemak sudut 90% darjah dan membuat garisan tepat pada kayu. Yang kedua adalah spirit level ataupun digelar water pass. Fungsinya ialah untuk menentukan sama ada permukaan adalah rata atau tegak. Yang ketiga merupakan pahat kayu. Fungsinya ialah untuk mengukir, memahat dan membentuk kayu. Ini adalah skru pemutar mata lepel. Fungsinya ialah untuk membuka dan mengetatkan skru berkepala lepel. Yang terakhir ialah layar pemotong, iaitu untuk memotong wayar, mencabut paku kecil dan memotong besi nipis. Okay. Ini adalah geludi tanpa wayar dan ianya merupakan equipment. Okay. Fungsinya ialah untuk menggeludi lubang dan mengetatkan atau membuka skru menggunakan kuasa bateri tanpa perlu sambungan wayar. Nama bagi implemen ini adalah bajak pembatas. Fungsinya adalah untuk membuat batas dan aluran antara batas. Nama bagi mesin ini adalah ras dan splitter. Fungsinya adalah untuk menanam biji benih padi secara cepat dan seragam.